Untuk korang yang tengah mencari sebuah smartphone gaming dengan harga bajet, aku suggest korang untuk ambil Infinix GT 30 Pro ni. Macam yang korang tengok, kotak dia pun memang serius menunjukkan yang phone ni dicipta untuk korang para kaki gaming yang nak mencari sebuah gaming phone dengan harga terjangkau. Dalam buat pembelian, korang masih lagi akan dibekalkan dengan satu adapter charger 45W yang bagi aku terasa lebih solid daripada model yang sebelum ni. Korang juga akan dapat satu USB-C to USB-A untuk korang charge phone korang. Dan korang masih lagi akan dibekalkan dengan satu silicone case yang lembut macam ni. Tapi bukan clear, yang ni dia warna abu-abu dan dia ada corak. Dan untuk phone dia sendiri, warna dark flame dia ni memang cantik weh. Memang orang cakap apa ni, nampak ganas untuk dia yang merupakan sebuah gaming phone ni. Untuk spek dia sendiri memang tak main-main. Dia menggunakan 12 plus 12GB RAM dan 256GB storage. Dan untuk yang dekat dengan aku ni adalah yang 512 punya variant. Untuk dia punya screen, dia menggunakan 144Hz AMOLED display dengan 1.5K resolution. So warna yang dihasilkan tu macam yang korang tengok memang clear. Untuk kamera pula, dia menggunakan 108MP kamera. Alah, macam biasalah untuk phone gaming tak ada kamera yang cantik. Tapi untuk yang ni, dia punya kamera boleh dikatakan sama macam phone-phone yang bukan gaming. Dan ni pula dia punya look kalau korang pakaikan casing yang datang daripada kotak asal dia tu. Bagi aku lebih prefer yang color clear sebab lebih nampak dia punya dark flame tu. Lagi nampak ganas. Dan tak habis dekat situ, disebabkan ni adalah phone gaming, korang mestilah akan dapat satu gaming kit daripada Infinix. Macam yang korang tengok, kotak dia pun dah memang menarik weh. Dan dekat dalam ni ada satu cooling fan. Okey, untuk cooler fan dia ni tak nampak fancy sangat, tak nampak murah sangat, tapi dekat tangan dia punya feel tu memang premium. Memang nampak okey. Dan yang terakhir, korang akan dapat satu gaming case magnetic ni. So mudah untuk korang main game sebab boleh lekatkan terus dia punya cooler. Jadi aku sangat strongly suggest korang untuk terus pakai casing ni. Sebab apa? Sebab lebih nampak nice, lebih nampak premium dan lebih nampak gaming semasa korang nak main game tu. Oh ya, satu lagi lupa nak mention pasal RGB. Dekat Infinix GT 30 Pro ni ada 3 jenis pilihan RGB yang korang boleh guna untuk memantapkan lagi korang punya gaming experience. So macam mana pendapat korang? Baik beli ke baik beli?